Assalamualaikum. Okey, sekarang ni saya ingin cerita berkaitan kemah naik taraf lah. Kemah naik taraf, saya menumpang voucher daripada pihak Raiha. Okey, nanti saya akan upload video-video pengalaman saya ketika mengerjakan haji dan menggunakan kemah ni. Okey, kalau ikutkan dia memang selesa. Ini adalah sofa bed. Sofa bed besar ni, tapi cukuplah untuk kita duduk situ, untuk kita berehat, untuk kita tidur. Sebab nak kata tidur lena sangat pun taklah, sebab kita kan tengah sibuk. Basically bila naik taraf tu dekat Mina lebih kurang macam ni, dan di Arafah sini lebih kurang sama je condition dia. Kat sini yang ni time wukuf ni. Time wukuf kat sini memang tempat dia cantik lah. Time wukuf. Ini saya tumpang tumpang Raiha punya gambar-gambar ya. Nanti saya akan upload gambar saya bersama dengan ni pun kemah naik taraf yang berada dekat masa kita nak wukuf. Kita tak lama pun, sehari je kat sini. Masa saya bawa dengan TH lah, sehari je, sebab kita sibuk nak melontar pula lepas tu. Okay, memang kalau ikutkan selesa. Sebab tu kos dia untuk kita upgrade kemah naik taraf, jadi kos dia lebih kurang dalam 10,000. Samalah juga daripada Mekah pergi ke Padang Arafah, memang naik bas. Lepas tu pergi ke Mina pun naik bas. Okay. Kemudian kalau TH travel, kita tak kutip batu pun. Kita tak kutip batu sebab telah disediakan oleh pihak TH. Okay, nanti kita sambung untuk cerita yang lain pula. Terima kasih. Assalamualaikum.